العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سور 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 الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مخبور وحذر محذور ومن جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساك عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عظيمته لا تنشق بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صنعته لا تنقطع بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بالسوء من الجن والإنس والوحوش من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فارتد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبكهم من الرجل إلى الرأس لا في سحل يجدع ولا في جبل يطلع بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita penuh nikmat, menjadikan kita masih bernafas, masih mampu bergerak, mencerap segala panca indera. Bangun pagi ni ngantuk? Tak ngantuk ya? Okey ya? Boleh? Syukur pada Allah Ta'ala menjadikan kita segar, menunaikan solat subuh secara berjemaah, dan Allah kekalkan kita berada dalam majlis selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, juga limpah kurnia nikmat dan rahmah kepada tabi'in dan ulama-ulama muslimin dan muslimat yang mengikut akal baginda sehingga ke hari kiamat insya-Allah. InsyaAllah pagi ini bertemu. Ingat lagi tak? Ya. Kita akan membukakan kitab Faridatul Faraid fi Ilmi Aqaid pada bicara ilmu tauhid. InsyaAllah itu sampai aku sampai mana dah? Besar depan. Besar depan. Besar depan kita dah sampai muka surat depan. Jadi siapa ada kitab boleh buka kitab. Itu macam banyak kitab. Mana? Hilang. Ada dah? Yang lain? Tengok awak. Kena lepas ni cantik lah kalau belajar. Ada kitab. Cantik lah. Cepat pandai. InsyaAllah. Jadi tak apa, kita teruskan pembacaan kitab kita. InsyaAllah. Ke depan tu ni kena ulang balik ke macam tengah? Bukan balik atas kan? Yalah, main pusing balik tak apa. Sesuatu lah. Ramadan kan bulan tarbiyah. Kena titik balik tak apa, insyaAllah. Ini risalah yang amat kecil. Kat situlah ambil sikit yang laju je. Berkata mu'allif rahimahullah ta'ala, yakni Syekh Ahmad Al-Fatani, ini risalah yang amat kecil yang dinamakan dia dengan Faridatul Faraid fi Ilmi Aqaid. Faridatul Faraid iaitu permata yang bernilai pada ilmu aqaid, pada ilmu akidah. Pada bicara ilmu tauhid, cerita dia tauhid, akidah, tauhid benda sama. Ilmu yang sama, dinamakan ilmu tauhid, dinamakan ilmu akidah, dan juga dinamakan ilmu iaitu ilmu usuluddin, asas agama, atas mazhab Imam Asy'ari, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Kalau tanya kita apa mazhab kita pada tauhid, jangan jawab Syafi'i. Faham? Kalau orang tak belajar, dia akan jawab Syafi'i. Salah. Mazhab pada tauhid, pegangan kita adalah Al-Asy'ariyah. Ya betul mazhab apa? Al-Asy'ariyah, atau senang kata mengikut apa yang dipegang oleh Abu Hasan Al-Asy'ari. Dan satu lagi namanya Al-Maturidi. Kita meraihkan juga Maturidi, lebih kurang sama, cuma dia ada sikit beza je lah. Beza tu bukan perkara yang usul, tapi perkara yang furu'. Mana nak bagi bab penjelasan saja ada beza, tapi asas sama. Tak ada beza. Sebab itulah dipanggil Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Biasa dengar tak? Siapa tak biasa dengar nampak sangat hari Jumaat kan? Setiap hari Jumaat didoakan. Tu jangan lupa tu, kalau suami isteri tanya kan, isteri tanya Asy'ariyah Maturidi tak tahu, bahaya. Nampak sangat. Terhimpun padanya beberapa banyak akidah. Mana bukan akidah banyak tu kan? Penjelasan atau perbahasan akidah-akidah yang ada. Dan beberapa banyak masalah himpunan hamba yang sangat harap
daripada Allah Ta'ala akan taufik dan hidayah, dan bahawa dimudahkan baginya tu orang belajar segala yang payah. Ahmad Ibn Muhammad Zain bin Mustafa bin Muhammad Al-Fatani. Ini dikenali Syekh Ahmad Al-Fatani. Kenal? Senyap ni kenal tak? Kenal mana? Dalam kita tahu latar belakang dia? Tak tahu. Latar belakang Syekh Ahmad tahu tak ni? Tak tahu. Oh bahaya. Siti Nurhaliza tahu? Kena tahu lah. Kalau ni kena kenal lah ulama. Ni ulama yang hidup pada zaman Turki Osmaniyah, dan dia merupakan penasihat utama dalam kerajaan Turki Osmaniyah. Orang Fatani, orang Nusantara, orang Melayu Fatani, tapi jadi penasihat utama kerajaan Turki Osmaniyah. Kecil anak ke Turki Osmaniyah? Besar. Dan kitab ini suatu disiapkan, dicetak ni, diedarkan seluruh dunia. Kitabnya dibaca oleh kerajaan Turki Osmaniyah. Main-main ni dapat nipis 21 muka surat, tapi hebat. Dia punya kitab ni sungguh luar biasa. Dan dia juga, Syekh Ahmad Fatani ni, dia banyak anak murid. Anak murid ni ramai, dan antaranya banyak jadi waliullah. Anak murid jadi wali. Bayangkan tu, faham tak? Anak murid saja jadi wali. Faham tak cerita ni? Siapa anak murid? Antaranya Tok Kenali. Ni anak murid Syekh Ahmad adalah Tok Kenali. Tok Kenali kita tahu lah macam mana karamah ni kan. Ada banyak cerita kan. Banyak lagi. Hatta orientalis pun dia nak belajar Islam, dia belajar dengan Syekh Ahmad. Ni siapa dia? Snok Hokronji. Kenal? Tengok. Kan dulu ingat. Kan hafal tak dulu masa buku tingkatan 1 dulu bab orientalis. Tengok tak? Tak belajar sejarah. Seribu tak belajar. Dulu tak ada. Snok Hokronji kan dulu. Rasa ada sini yang ingat Snok Hokronji. Tanya. Snok Hokronji. Orang Belanda. Dia orientalis. Tahu orientalis? Tak ingat lah orientalis apa saya. Orientalis ni macam dia kaji berkenaan Islam untuk memusnahkan Islam. Tahu? Dia yang cadangkan pada kerajaan Indonesia tu. Indonesia rosak tu antaranya sebab ni Snok Hokronji. Dia yang kata kalau kita nak musnahkan umat Islam, jangan perang. Perang kita tak boleh menang ke. Umat Islam ni hebat. Tapi kita boleh musnahkan umat Islam dengan memasukkan unsur-unsur hiburan. Dia kan cerita ni. Dia tahu kerosakan umat bila merosakkan pemikiran. Jangan perang fizikal, perang mental. Ini Snok Hokronji. Dahsyat dia. Orang Belanda pandai. Ni kitab boleh baca, kitab Arab. Duduk mana? Dia kalau ingat dulu apa lagi? Dia Allahumma salli ala. Dia pernah datang tanah Melayu juga. Pernah jumpa? Tak jumpa. Lama dah. Tak jumpa dah. Dapat nantilah bacalah kata seorang panjang cerita dia. Jadi nak katakan di sini ramai anak murid Syekh Ahmad Fatani. Benar satu ketika juga Tok Kenali dia pernah teman Syekh Ahmad ni pergi berdebat, bermunaqashah, mana berbincang dengan ulama-ulama Haramain. Ulama Haramain, dua tanah haram. Apa begitu? Mekah dan Madinah. Masa tu
ahli sunnah kan. Sekarang tak cerita lah. Wallahu a'lam. Kan? Jadi cerita dia, masa hari pertama kata Kutuk Kenali faham cerita dia tu. Dia bahas, bincang tu faham. Hari kedua separuh faham. Ada faham, ada tak faham. Apa? Tak faham sangat. Perbahasan agama. Yang hari ketiga tak faham apa dah. Bahas apa tak faham apa dah. Nak menunjukkan apa? Nak menunjukkan ilmu agama banyak. Tahap Tok Kenali tu pun boleh tak faham. Nak kata tingginya ilmu Syekh Ahmad Al-Khattani. Jadi untung kita ni. Ni kita tengah belajar dengan Syekh Ahmad ni. Bukan saya. Saya tukang baca. Faham tak? Faham Saya Muhammad Nur Al-Sufi bin Ramli. Faham tak? Lain. Saya tukang baca kitab. Tapi kita bila buka kitab, kita baca kitab, seolah-olah kita sedang belajar dengan penulis kitab ni. Batu bila belajar kena ada kitab. Tu supaya kita nak ambil barakah tu pada penulis kitab ni, Syekh Ahmad ni. Memang wali. Rugi tak ambil barakah dengan wali Allah ni. Boleh? Nanti kalau boleh ambil balik kitab. Mana dah? Nanti Ahad ni. Ahad minggu 1, 3, 4, 5. Ni 2 ni saja bulan Ramadan. Patut minggu kedua saya ngajar dekat Pulau Jaya. Pulau Jaya kata tak apa, rehat dulu. Jadi saya kata tak apa, alang-alang minggu lepas tak turun sini Faham cerita? Lepas ni kitab bawa. Ada tak kitab? Ada. Yang tak ada nanti bawa boleh. Nanti pesan pesan-pesan. Dah pesan belum? Ketua dah pesan belum? Ketua kelas mana ketua kelas? Ketua kelas tak pesan. Dah pesan dah? Dan guru ada? Tak pesan bawa kitab. Kena pesan. Lepas ni sila bawa kitab. Tak bawa kitab kena berdiri. Faham? Jangan dah macam sekolah dulu dah. Tak bawa buku teks kena berdiri atas kursi. Okey, sama-sama. Khadarallahu ta'ala riyadhur raja bibuluhil amani wa nafa'u bihadhihi risalatil bil muslimin. Amin. Tu cakap baca amin. Ingat amin macam mana? 5 harakat, 5 harakat. Tu panjang 5, min panjang 5. Itu afdal cara baca. Kalau baca Al-Fatihah waktu imam kalau baca amin gitu 5 harakat, 5 harakat. Jangan amin. Tak boleh, tak kena. Ada cara baca tu tapi tak afdal. Ada yang panjang amin. Tu pun tak afdal. Panjang, ada pendek amin panjang. Ataupun amin. Amin tu pun tak afdal. Dia macam Kristian lah. Biasa Kristian baca itu kan. Jadi kita buat macam mana cara yang afdal, iaitu dipanjangkan 5 harakat, 5 harakat. Amin. Boleh. Jadi imam nanti kena buat macam tu. Boleh? Maka rumah ke apa kan. Okey. Bismillah. Buka dalam. Dah. Buka dalam dah. Laju sikit lah. Berapa tahun nak muka surat depan je lah. Dah 3 kuliah. Surat depan je. Masuk dalam dah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Ini risalah yang amat kecil yang dinamakan dia Faridatul Faraid fi Ilmi Aqaid. Faridah apa dia? Bukan kawan kita, permata. Permata yang bernilai pada ilmu akidah. Jangan tak makan nak tanya cakap sikit. Tolong like tolong like. Kalau dapat test screen banyak sikit ni, ada like sikit. Ramai juga ni 39 orang. InsyaAllah boleh lah tu, boleh. Yang penting nak belajar. Yang belum follow dulu. Kalau share kawan-kawan belajar pagi ni, belajar tauhid sikit je. Tak lama kejap ni. Sampai pukul 10 lah. 11. Ada makan begini. Jangan ada makan. Jangan ada makan. Jangan. Susah pula cerita ni. Kena tangkap dia. Okay.
pada bicara ilmu tauhid, pada bicara ilmu tauhid, iaitu ilmu apa? Ilmu akidah, ilmu mengenal Allah, ilmu ma'rifatullah. Ini ilmu dia. Atau juga dikenal iaitu ilmu usuluddin. Ilmu usuluddin. Apa usuluddin? Usul asas akal agama atas mazhab Imam Asy'ari. Sebab itu kalau kita, kenapa akal agama? Kenapa akal? Main lukis sikit. Itu dah lukis dah. Lukis pokok. Ingat tak pokok? Pokok dah pokok. Pokok dah pokok. Ni dia ada akal. Akal tunjang. Ni akal pokok. Ni akal. Lepas tu ada dia punya daun ni, ada ranting. Dan ada ranting, ada dahan. Pokok. Kenapa? Cantik pokok ni. Okey. Jadi pokok ni diumpamakan, sebenarnya Al-Quran umpamakan manusia tu macam pegangan agama ni macam pokok. Apa yang kita pegang? Yang pada akal ini namanya akidah atau namanya tauhid. Ni akal. Batu dalam satu pokok, mana yang paling kena jaga? Akal rosak habis. Yang paling penting, sistem yang paling penting dalam apa sebuah pokok lah macam sebatang. Dalam sebatang pokok adalah akal dia. Nak bagi faham ni pentingnya tauhid akidah. Sebab itu dipanggil usul akal. Akal agama. Ni. Sebab tu jaga sini. Hari ni ramai orang dia tak, memang sebab tak nampak pegangan hati. Pokok akal ni benda tak nampak. Faham tak? Nampak tak akal? Akal yang nampak tak? Nampaklah ni. Tapi kita kalau tauhid, pegangan hati kita nampak? Tak nampak. Tapi penting. Benda tak nampak tapi penting. Benda ni nak kena sentiasa ditengok, dinilai. Elok tak elok. Kalau tak elok, nanti dia akan efek dekat ni, ke atas. Ni apa ni? Batang ni. Jadi batang, dahan, apa ni? Daun. Okey. Apa dia? Itu namanya fiqh. Ini ilmu fiqh yang kita kena fahami, iaitu berkenaan ibadah, muamalah, itu semua. Itu dah cerita dah kan? Ingat tak? Ada tak? Tak cerita. Pencipta selalu nanti tanya ni sini. Tanya sini lah. Patut nak ulang 16 kali ulang. Nak kali ulang. Follow. Nanti nak cerita balik Allah. Tak kata habis-habis sampai situ je. Nanti tanya sini. Sini ada. Nanti sini buat nota sikit. Edar dekat sini. Okey, ibadat, muamalat, munakahat, jinayat, itu semua tu dia punya akal yang mana kita bertindak nampak pada zahir. Nampak amal-amal pada zahir, solat, zikir, apa lagi? Puasa. Ni semua nampak pada fiqh. Tu dia. Okey. Lepas tu cukup tak? Ada pokok, ada apa, ada ranting, ada cukup tak? Cukup. Tak cukup, dah kena ada apa lagi? Kalau pokok tak ada buah, baik tebang je cerita dia. Pokok durian besar lah, tapi tak ada buah. Macam okey tak okey? Tak.
Tak guna pokok tu. Kita nak pokok durian sebab nak buah dia, nak durian boleh makan. Jadi kena ada buah dia. Buah dia. Apakah buah dia? Iaitu namanya tasawuf. Ni buah bagi akidah dan juga faith kita. Baru nampak apa tasawuf, iaitu berbicara tentang akhlak, adab. Ni sebab tu kita ada sekarang tak ada akhlak, tak ada adab. Ni cek balik ni masalah kat mana. Mungkin pada daun dia ke, pada ranting ke. Tapi biasanya masalah utama ada akhlak ni kat sini. Ni. Sebab apa? Tak rasa bertuhan. Bila tak rasa bertuhan, dia rasa dia power. Nampak? Dah hilang. Dia pandang dia. Dia panding. Itu jadi macam iblis kan. Iblis kan dia rasa dia lebih baik. Dia tahu, dia kenal Allah. Kan tak kenal. Tapi kenapa? Pegangan dia, kekuatan dah ni dah. Itu di mana buah ni? Akhlak dan adab. Okey. Setakat ni ada soalan tak? Okey tak? Boleh? Boleh. Okey. Jadi kena hati-hati. Itu yang kita tekan hari ini, akhir zaman ni. Jadi tolong, kalau kita nak jadi keluarga kita keluarga bahagia, nak jadikan masyarakat kita masyarakat yang bahagia, yang harmoni, ni pastikan jangan tinggal. Tapi akhir zaman ni, itulah kita kata benda ni yang ramai tinggal. Kalau kita tengok buku pendidikan Islam pun tak banyak bab tauhid gitu je, umum gitu lah. Nampak? Jadi tak dapat tidak seorang ayah perlu sungguh-sungguh belajar. Nak agak awal ni susah. Takkan nak panggil ustaz ke rumah setiap hari. Faham tak? Susah juga cerita. Jadi macam mana cerita dia? Kita nak kena belajar sungguh-sungguh. Biar khatam kitab ni. Khatam kitab Faridatul Faraid. Kena azam khatam ni. Berapa lama? Tak lama lah, 40 tahun gitu je. InsyaAllah. Ni saya pun tengah ada buka satu lagi kitab. Kalau ada follow tak live Pertubuhan Pencipta Ilmu subuh-subuh? Ada? Tak ada? Ada subuh. Subuh dah ada. Subuh saya kalau Isnin sampai Khamis saya buka kitab Hidayatus Sibyan. Stop bawa dah gitu. Hidayatus Sibyan. Itu dia ada 3-3. Tauhid, fiqh, tasawuf. Hanya 36 muka surat saja. Kini lihat, ada 3 ilmu tapi 36 muka surat. Dan bulan Ramadan ni kita nak khatamkan kitab tersebut. Saya ngajar dekat Masjid As-Salihin, SCDC. Tampoi. Dia memang bulan Ramadan ni dia kata nak khatamkan kitab tu. Jadi kita buat cara khatam lah. Baca laju sikit sebab tapi kat situ malam memang saya ada ngajar kat sebelum ni, kita dah lalu dah. Jadi saya bab depan bab tauhid, saya laju dah muka surat 7. Laju. Surat tu laju. Jadi kalau nak khatamkan kitab berkenaan tauhid, fiqh, tasawuf, saya cadangkan siapa yang belum follow boleh follow Pertubuhan Pencipta online. Bagi boleh tengok lah, insyaAllah. Saya baca kitab. Tapi kalau tak faham apa nanti take note, nanti tanya ke depan ke apa. Tak apa, insyaAllah. Cara dia 2 kaedah cara belajar lah. Kalau kat sini saya ajar ngajar lah. Saya baca, saya kongsikan macam slow sikit. Kasi apa? Nak bagi faham satu per satu. Rugi kita belajar ni bukan nak ambil kitab je. Kita belajar ni memang nak amal ilmu yang dipelajari tu. Itu yang kita nak. Tapi kat situ dia nak rasa nak khatam boleh juga. Nak khatam. Tapi kalau nak biasa laju ni, dia dah ada asas sebelum ni. Jadi sedap sikit. Boleh faham InsyaAllah. Okey. Jadi kita fahamilah. Inilah antara perkara yang kita kena faham tentang agama. Jadi kalau 3-3 ni ada, lengkap agama.
Inilah letak agama. Lalu orang tahu yang ilmu yang lain Ustaz. Ilmu yang lain tu sebenarnya dia duduk dalam ni juga. Ada tadi juga, cuma cara perbahasannya berbeza. Macam contoh kata tafsir. Ilmu tafsir. Ilmu tafsir fardu ain ke fardu kifayah? Fardu kifayah. Yang ni tiga ni fardu ain. Tasawuf, tauhid, fiqh, tasawuf ni fardu ain. Adapun sebenarnya kata tafsir. Tafsir tu dia kenapa dinamakan fardu kifayah? Bukan ke ilmu yang kita ambil ni pun daripada Al-Quran. Tak. Lepas tu kita pening, tak boleh ke direct ambil. Kan? Baca tafsir tu direct tak boleh. Tak boleh. Sebab ulama dah letakkan kaedah pada umat ni, semua ni berasas daripada Al-Quran dan hadis. Cuma dikeluarkan bagi jelas faham. Jelas faham supaya jangan tersalah faham. Dan kalau kita takut tafsir ni dalam Al-Quran luas. Kadang-kadang bahas tu luas. Jadi kalau itu macam nanti susah kita nak detailkan. Jadi sebab itu ulama keluarkan benda ni, jadikan dia fardu ain supaya selamat. Kita ni dapat selamat. Dah biar kelas, masih kelas. Tak lagi. Biasa kalau kat sekolah bunyi tu kita dah masa lain tak sambung sikit lah, boleh sambung sikit. Kena balik lah. Tak pakai channel begini lah. Tak payah. Lagi sikit. Boleh duduk sekejap, boleh. Ni kita risau kau apa nak ambil ni. Dah apa kita cerita dulu boleh. Kita bagi faham semua-semua. Jadi sebab itu tafsir dinamakan fardu kifayah. Dia kalau kata fardu kifayah ni, jika sebahagian orang yang sudah settle atau sudah tahu, maka yang lain terlepas. Tapi pada fardu ain, tiap-tiap orang wajib ketahui. Tak tahu berdosa bagi tiap-tiap orang. Contoh kita tanya, ilmu tauhid cerita apa? Tak dapat jawab. Tu dosa. Dosa sebab kita tak tahu apa. Kena tahu. Yang baru-baru ni pun saya ada buat satu live. Saya cerita tentang sifat kidam. Kidam masuk kidam? Sedia ada. Apa maksud sedia ada? Tiada permulaan. Lalu saya kata wajib bagi tiap-tiap Muslim mukallaf mempelajari berkenaan ilmu Allah Ta'ala dalam keadaan tiada permulaan. Tiada permulaan. Lepas tu ada orang komen dalam TikTok. Dia kata macam mana, apa dalil yang mengatakan mengatakan wajib belajar Allah Ta'ala tiada mula? Tanya soalan itu. Tak cari dalil juga. Saya kata ulama mengatakan bahawa siapa yang tak belajar, first kali sifat 20 lah. Siapa yang tak belajar sifat 20 berdosa. Antara dalam sifat 20 ada sifat kidam, iaitu Allah Ta'ala sedia. Apa sedia? Tiada permulaan. Ulama mengatakan siapa tak tahu, atau bila orang tanya, contoh orang tanya kita, Allah Ta'ala ni ada permulaan tak? Kalau kita kata tak tahu, contohlah kita kata tak tahu, dahsyat keadaan ni. Hukum ni memang dosa. Tapi kalau kita fikir akal pada akal, Allah Ta'ala ada permulaan tak? Tak tahu. Teruk itu pun. Sebab apa? Itu tentang Tuhan kita. Kita sembah Allah Ta'ala. Takkan tak tahu? Tak ambil tahu? Artis Korea tahu. Bunyi nama apa saya tak tahu lah. Nak sebut nama tak pandai. Benda lain boleh tahu. Belajar tinggi-tinggi boleh tahu. Kalau orang yang undang-undang hafal semua, dia punya atak-atak tu boleh tahu. Tapi kalau kita tanya Allah Ta'ala ni tiada
ada mula tak? Tak tahu. Teruk hidup tu. Teruk. Sebab tu ulama kata keadaan itu berdosa. Sebab seolah-olah ni agama ni tidak diambil indah. Orang tu pun tak faham hidup. Kenapa gitu hidup? So happy tu. Orang alam dia nak dalih tu. Sebab dia nak tolak sifat 20. Bahaya tu. Yang memang. Sebab itu kena belajar. Belajar biar betul. Belajar berkitab. Jangan main dengar internet ni. YouTube, Facebook. Tengok belajar betul ni kitab ni. Nak bagi faham tu hidup. Boleh apa tu. Okey. Jadi sebab itulah wajib kita belajar sifat 20. Jadi kitab yang kita buka ni memang cerita tentang sifat 20. Pastikan keluarga kita, anak beranak kita, saudara mara kita ajaran lain. Ajaran lain mana macam mana? Fikrah. Dia cakap dia ajar kitab dia kan. Tapi kita ahli sunnah, kita kan boleh kita mantau gini. Dia sebab itu yang pertama sekali kita syukur dululah. Syukur pada Allah Ta'ala yang jadikan kita dapat belajar kitab yang betul. Satu lagi, memang setiap orang macam Bible pun dia rasa macam betul. Tak? Orang Kristian dia ada kitab dia. Enggak. Rasa betul. Jadi cerita dia sekarang ni, soal ni dalam mengkaji tabayyun. Dalam bahasa Arab kata tabayyun. Kena kaji manakah antara, sebab sampai tahap zaman sekarang kan banyak fitnah. Jadi tak dapat kita kena kaji mana kitab yang betul-betul ahli sunnah wal jamaah. Kitab yang menceritakan konsep ketuhanan yang sangat tepat dan jelas. Sebab saya pernah buka Bible, kita baca pening juga. Sebab konsep ketuhanan ni pun dah tak kena dengan akal kita. Sebab tu ada hukum akal perlu difahami. Contoh kita kata, dia kata apa? Tuhan dibunuh, lepas tu hidup balik 3 hari separuh. Kena akal kita terima Tuhan mati kena bunuh. Tak tahu Tuhan gini. Boleh faham? Akal kita dapat terima, tak dapat terima. Jadi dengan situ tabayun kita kaji pun tak kena dengan akal kita. Jadi kita cari kalau katalah sepatutnya kita cari yang mana. Katakan Wahabi pula, contohnya ada kitab dia kan, yang dia kata dibahaskan tentang Allah Ta'ala ada tangan, ada kaki. Tangan yadullahu fawqa aydihim. Tangan yang akan ambil dalam dalil Al-Quran. Tangan Allah atas tangan-tangan mereka. Dia kata Allah ada tangan, tapi tangan cara Allah lah. Dia ada dua golongan. Satu yang totok, satu yang biasa. Yang totok tahu totok? Ini tak ada istilah dalam kitab, tak ada. Totok ni sebagilah. Yang totok yang kuat lah. Orang kuat tu dia kata Allah ada tangan tu memang macam makhluk. Memang tangan gini tu ada. Itu yang totok. Kat Indonesia ramai totok, Malaysia tak ramai totok. Malaysia dia light tak tahu kan? Tak tahu ni cerita ni. Faham tak totok tahu kan? Apa orang Johor kata? Ekstrim. Ekstrim yang memang like dia tinggi lah, tak macam tinggi. Tu. Kalau Malaysia ni tak. Malaysia ni biasa-biasa. Dia tak dahsyat sangat Malaysia ni. Indonesia dahsyat. Dia punya kalau kata tangan, memang tangan macam manusia gitu. Memang ada dan kalau buka kitab-kitab yang betul-betul ulama Wahabi betul, dia memang kata gitu. Memang tangan seperti tangan manusia. Dia sebut. Kat Malaysia dia kita kata gitu. Dia macam lain-lain sikit lah. Dia kata tangan, tapi tangan selayaknya bagi Allah. Dia kata gitu. Itu Wahabi juga. Yang salah betul ayat itu kami beriman. Walaupun yaqullahu fawqa aydihim, ayat ini benar. Dan bukan dimasukkan yad itu tangan, perbahasan anggota bukan. Itu pun tak. Maknanya pegang dan tidak dibahaskan. Itu je cerita.
Itu salaf yang betul. Ini ngaku salaf tapi sakat tangan dulu. Tak kena. Okey. Jadi kita tak bayar pada akal kita. Kita tengok, tangan tu dah anggota. Macam mana boleh kata sabit pula? Kalau kata tak sama dengan makhluk, adakah tangan itu ada 10 macam dalam tak kuil tu? Tangan tahu yang tak kuil tangan banyak. Tak tangan gitu, tahu tangan depan kan kita tepi kiri kanan kan, depan belakang. Tak sama selayak macam mana. Jadi terfikir-fikir pula begitu. Tak membawa kepada kesahihan dalam menjelaskan hati dia. Jadi nak jelas macam mana? Mana mengambil pendekatan ahli sunnah macam yang pertama tadi kita kata serah-serah terus. Dan yang kedua kalau nak ni juga, nak faham juga, disebutkan kena takwil, memberikan pemaknaan yang sesuai. Iaitu kekuasaan milik Allah Ta'ala. Kekuasaan tangan genggaman tu menunjukkan tentang Allah menguasai segala apa yang ada di langit dan di bumi. Tu cara dia. Okey, jadi bila kita belajar banyak-banyak, kita akan nampak mana yang terbaik. Sebab tu kena ada kitab. Tapi senang kata kat Malaysia ni, senang kata rujuk mufti je lah. Tapi mufti Malaysia yang ni lah, mufti Malaysia kan dia ada berapa belah negeri? 13, 14 kan, termasuk ni wilayah. Tapi nak ceritanya perli tak payah lah. Faham tak ni? Faham tak faham? 14 yang 13 lain tu kan ikut je lah yang tu. Faham tak cerita dia? Yang kitab yang tu lah kita ambil. Tu senang. Dia panggil Sawaidul Azam. Dalam kaedah fiqh dia panggil Sawaidul Azam. Sawaidul Azam mengambil yang ramai. Azam tu yang besar, yang biasa, yang dipegang. Jangan ambil benda yang golongan-golongan terpencil. Tak macam Syiah terpencil. Itu memang kita jelas. Maka janganlah ambil benda pelik-pelik. Ambillah yang dipegang oleh secara ijma'. Okey, jelas. Okey, jawab. Jawab tak jawab saya? Boleh? Boleh cerita kat orang? Yang lain boleh cerita tak? Rasa-rasa lepas ni kalau orang tanya ni boleh jawab, boleh cerita tak? Boleh. Sebab ni nak raya ni. Nak raya, pergi beraya kena cakap lah. Kadang-kadang orang macam-macam. Ada orang gaduh kat raya sekarang. Jadi nak kena kuasai sikit lah. Dia nak bagi jelas pada akal kita. Bila belajar ni kena jelas. Boleh? InsyaAllah. Okey, sambung. Ni ada soalan, minta maaf tak sempat tadi tak ada soalan kita ada. Kalau ada soalan tanya lagi. Yang belum follow dulu insya-Allah. Okey. Kita baca sikit Bismillahirrahmanirrahim. Ni baca kat dalam tak? Boleh. Ini risalah yang amat kecil yang dinamakan dia dengan Faridatul Faraid fi ilmi aqaid. Permata yang bernilai pada bicara ilmu akidah. Pada bicara ilmu tauhid, iaitu ilmu usuluddin atau mazhab Imam Asy'ari. Nanti kalau ada kesempatan masa kita cerita sikit tentang latar belakang Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Kalau cari boleh cari kat internet. Nanti boleh rujuk balik sebab internet kan kadang. Tapi cari yang banyak lah, yang muktabar. Kena ada ni. Ni penting juga cerita dia. Sebab ada orang menggunakan dia dia buat ni Mu'tazilah kuat pada zaman Abu Hasan Asy'ari. Jadi Mu'tazilah ni pada ahli sunnah terkeluar. Kita tak pegang Mu'tazilah faham Mu'tazilah itu ada golongan yang terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Tapi waktu ketika dulu Abu Hasan Asy'ari ni dia duduk dalam zaman tu. Dan pada tu pun dia belajar dengan bapa saudara. Dia kata bapa mertua dia. Dia tak bapa dia bapa saudara dia. Bapa saudara dia. Dia punya tu memang orang kuat. Kata ulama besar Mu'tazilah. Mana orang paling dekat dengan dia macam tu. Tabi'in dalam
Dengan tabi'in dia belajar juga. Jadi dia bandingkan tu lah, dapat kat situ. Dan akhirnya bukan makna kata penggunaan sifat 20 dia ambil pada kaedah Mu'tazilah, tak. Sebab Abu Hasan Asy'ari tetap belajar dengan tabi'in. Ada orang tak cerita itu. Jadi nanti panjang cerita tu. Macam mana terjadinya Abu Hasan Asy'ari buat sifat 20 ni. Aku cerita. Nanti boleh? Bila? Tengok akan datang. Minggu depan okay, insya-Allah. Kalau kesempatan minggu depan kita ni. Terhimpun padanya beberapa banyak akidah dan beberapa banyak masalah. Himpunan hamba Syekh Ahmad ni yang sangat harap daripada Allah akan taufik dan hidayah, dan bahawa dimudahkan baginya segala yang payah. Baginya tu pada dia lah, bagi diri dia. Dia katanya tu kembali pada dia. Yang payah ni apa yang katanya syurga lah kan. Syurga ni masuk syurga senang ke susah? Senang? Nak masuk. Power senang ke? Kita yakin tu. Tak, memang betul. Masuk syurga ni kalau beriman memang boleh masuk syurga. Jangan risau, cuba tengok pandang wajah kiri kanan itu, insya-Allah itu penghuni syurga dah semua. Penghuni syurga dah. Cuma masuk terus ke awal atau lambat, kena celup atau tidak, tu cerita dia tu. Yang masuk syurga confirm tu confirm, faham tak? Kalau akidah betul kan. Yakin tak akidah betul? Kena belajar ni balik tengok. Tapi insya-Allah lah. Dia taklah kata terus apa pun kalau salah tu taklah membawa kepada kekufuran. Contoh banyak macam orang kadang-kadang kita tak sedar. Kita belajar dari kecil, kadang tengok macam-macam, baca apa macam-macam. Jadi kadang-kadang kita banyak campur-campur juga. Contoh kata kan daripada kecil tu motivasi kan. Ada tak? Apa orang kata orang motivasi tu sekolah ada tak? Tak ada. Tak betul. Ada tak? Kan? Dia kata apa? Adik-adik kita boleh ubah nasib kita hari ni. Kata kan? Jadi kita ada pilihan hari ni. Allah Ta'ala tidak akan mengubah kita. Tu kena hati motivasi ni, nak kena belajar tauhid juga. Tak belajar api ya. Saya tahu lah bidang saya tu. Bidang saya. Jadi tak kena tu. Nampak macam betul. Tapi kalau dia kata Allah tidak mengubah nasib kita kena ubah sendiri, dahsyat. Budak ke apa, dia tepuk dia tahu. Tepuk kan? Tapi salah tu, salah. Dia ikut tu, bahaya sungguh hidup. Yang betul macam mana? Tahu yang betul tak? Tahu tak payah cakap dah. Sini tahu tak? Kita tak tahu tak? Kena cakap juga. La ilaha illallah, boleh lah ni, 7.30 ni. Kata ngantuk dah. Kita tanya kawan sebelah. Kalau ngantuk kita rehat dulu. Balik ngantuk. Balik ngantuk lah. Cerita sikit-sikit lah. Sikit. Cerita dia. Yang betul kita wajib percaya dan yakin. Segala takdir, nasib ni semua Allah dah tentukan sejak azali. Dan apatah lagi kan kata Allah takkan ubah nasib kita dah. Kita ubah sendiri. Bermaksud siapa power? Kita lebih power kalau gitu. Kita boleh ubah apa yang Allah Ta'ala dah tetapkan. Power Rangers kan dia. Betul? Ada Gordon kat sini. Tak tahu. Dia ada ketua dia tu. Tak dengar tahu. Tu. Faham tak? Tak kena tu, tak kena. Sebab tu kena belajar tauhid sifat 20. Kalau tidak tak jadi. Pening. Itu baru sikit. Ni baru kita tengok. Dari sudut hukum akal pun tak dapat nak terima dah. Macam mana boleh cakap macam tu? Sebab tu saya rasa motivasi pun kita buat agama kena tengok juga.
kena tauliah. Sebab dahsyat dalam sekarang ni. Kadang-kadang yang masuk TV yang terkenal pun ada cakap gitu. Macam mana? Risau gitu. Orang pegang TV, takkan salah TV. Enggak, dia punya hujah dia. TV dah terkenal, selebriti, takkan salah. Dia tak faham. Manusia kadang-kadang tak belajar, ada terlepas pandang. Batu kaedah dia kena ada kitab. Inilah panduan kita. Tengok satu-satu, belajar. Boleh? Dah cukup dulu dah. Cukup dulu. Nanti. Ni hari ni dapat sesuatu tak? Dapat dah kan? Mana kita nak cerita dia, kita dah habis dah muka surat depan. Jadi kita masuk dalam pula syukur pada Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini juga sebab apa? Kalau tak jelas, nanti susah cerita kan? Betul? Tak jelas tanya gitu, tak apa, tak ada masalah. Sebab tanya tu supaya dia tenang hati. Balik ni boleh tidur tu. Bukan tidur, tak tengok apa hari sikit ke apa kan, buat kerja lain tu. InsyaAllah ya. Nak tergantung tak habis yang mana satu? pasal rasik yang budak itu kalau nak panjang cerita dia. Cuma yang kita nak fahamkan ni sebagai faham itu. Perkataan salah itu adalah kalau kata boleh ubah, dua perkara. Yang pertama, kita boleh ubah nasib apa yang Allah dah tetapkan. Maksudnya apa? Maksudnya kita lebih power. Kena tak? Tak kena pada akal kita. Dan sebenarnya dalam hadis, dalam ayat Quran pun memang mengatakan Allah Ta'ala akan menguasai alam ini. Allah Ta'ala akan yang menentukan segala perkara. Nah, tengok macam mana tu? Itu yang pertama. Tapi kalau nak jelas dalam lagi, memang ada. Yang tu perlu 3 jam. Jadi sebab tu kita bagi sikit-sikit. Ni kan tambah lagi 3 jam. Itu kita bahas saja kan? Yang dulu kita bahas 3 kali kuliah. 3 kali kuliah. Dan susah sangat follow lah, tengok balik yang lepas. Saya ada rakam kat saya. InsyaAllah. nak cakap supaya budak tu berusaha. Nak cakap cakaplah usaha. Cuma jangan kaitkan. Cerita sikit. Macam tak ni. Dia bila kita bercakap dalam kehidupan kita belajar dalam agama pada kita ada 2 kaedah. Satu zahir, satu hakikat. Dah cerita mana kasih dah ni. Betul. 1200 kali lah. Tak apa. Nanti tanya sini, tak faham tanya sini. Sini dah kuasai dah. Okey. Zahir syariat. Hakikat Ta'rifah. Tengok tu. Tak di sini pun dah tengok dah. Hakikat zahir syariat. Hakikat hakikat tauhid. Tu ingat tu sini tu. Okey, zahir pada syariat. Syariat ni pada perkara yang kita nampak, yang kita buat, kita bertindak, solat, nampak dia juga. Ibadat. Pada pandangan kita, siapa buat? Solat. Kita lah. Sedekah kita lah. Nah, cuma pada hakikat tauhid, nampak kita gerak. Hakikatnya Allah yang jadikan, Allah yang gerakkan. Itu pada hakikat tauhid. Pada zahir tak ada nafi, kita buat. Boleh faham? Jadi bila kita nak cakap dengan orang, cakap zahir ke hakikat tu? Cakap zahir. Cakap zahir. Adik-adik, untuk berjaya kita kena usaha sungguh-sungguh. Kita kena buat yang terbaik dalam hidup kita. Kerana kita boleh pilih secara zahir. Secara zahir memang kita boleh pilih jalan kita, hala tuju kita. Ada yang apa? Tanya apa tak. Jadi zahir, pilih, kata pilih itu pada zahir. Hakikatnya kita faham semua yang Allah jadikan. Ini tak ada pilihan pada hakikat. Tapi usaha ada, usaha ikhtiar zahir. Man jadda wa jadda disebutkan. Orang bahasa Arab, orang lihat itu karangan bahasa Arab wajib buat. Jadda wajib. Tu dia. Okey, jelas. Itu sikit. Panjang lagi nanti bahaya.
Cukup dah. Banyak lagi tak habis. Jangan risau. Ada nanti akan datang. Akan datang. Jangan risau. Jadi jangan skip kelas dah. Tengok cerita kan? Skip kelas. Jangan skip. Okey. Boleh? Cukup soalan simpan dulu. Simpan kalau ada soalan, tulis dulu, simpan untuk minggu hadapan. Wallahu a'lam bissawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihi al-aqad wa tanfariju bihi al-qurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-ghaghaib wa husnul khawatim wa yustasqa al-ghamam wajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafas bi'adadi kulli ma'lumin lak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.